bersih sangat. Inilah Honor Magic 8 Pro. Kamera dia memang win tau. Sebab itulah telefon ni dipilih sebagai peralatan fotografi mudah ahli pilihan. Sempena kempen melawat Malaysia tahun 2026. Mel suka rakam momen kita, time kita rehearsal, time kita sound check. Kita kena abadikan setiap kenangan yang ada. Jom Krisha, kita ambil gambar banyak-banyak. Kita jadikan magic moment kita. Jom. Jom. Mel, kenapa kita kat atas ni? Tengok kat bawah tu kan tengah sound check. Bayangkan fans kita duduk kat atas ni. Jauh kan kat bawah tu. Itulah jauh daripada stage. Ni kalau pakai kamera Krisha ni, mesti tak dapat zoom macam ni. Itulah. Dengan Honor Magic 8 Pro ni, tak ada masalah tau. Siap dilengkapi kamera Telephoto Ultra Malam AI 200 megapiksel. Cuba tunjuk sikit. Okey. Jom Ambil kita. gambar semua musician dengan semua orang kat belakang. Tengok, dapat tak? Wah, magic betul lah kamera dia. Jauh macam tu pun boleh dapat Dah macam duduk kat front stage pula. Betul. Honor Magic 8 Pro ni memang padu. Zoom dari 1 kali zoom sampai 100 kali zoom pun masih sharp. Dan bila kita nak ambil gambar, dia tak bergoyang kan? Tengok, sebab tu best. Yang ni lah yang kita nak. Fotografer yang amateur pun boleh dapat capture magic moment. Honor Magic 8 Pro ni memang lain lah. Color dia terus hidup. Terus pop. HDR dia smooth, fokus tak lari tau. Krisha naik atas pentas, Mel pula ambil gambar Krisha. Okey, jom. Ini cantik lah gambar kita tengok ni. Yang tengok. Flawless tau. Gambar kita semua hari ni cantik kan? Betul. Susah betul lah nak pilih. Tak apalah kalau macam tu. Nanti Mel share semua gambar ni dengan Krisha. Nanti Krisha boleh pilih sendiri, okey? Okey, boleh. Okey, thank you Mel. Okey, tak lupa juga thank you kepada Honor Magic 8 Pro kerana tolong kita orang capture semua magic moment sepanjang berada di GB ni. Gegar Vaganza 2025 hanya dengan Astro One.